Cik Dayang nak tunjuk cara Cik Dayang buat kapurung ayam. Biasa kapurung ikan tapi Cik tak jual. Cik Dayang buat kapurung ayam daripada mula sampai lolo ni hanya setia pada kapurung ayam. Mai Cik Dayang tunjukkan. Okey, biasa kapurung ni Cik Dayang paitkan. Dia duduk dalam ayam kan. Hak ni sebab Cik Dayang nak makan, buat makan sendiri. Apa tengok. Ui, segok loh ni. Hak ni Cik Dayang tunjuk Cik Dayang nak makan ni tau. Ni Cik Dayang tunjuk pembuatan kapurung Cik Dayang. Biasa kita akan timbang nah. Setiap kapurung ni kita akan timbang dia. Tapi ni sebab dah ala-ala nak makan tau. Okey. So, apa dia ke bahan dalam kapurung ni? Okey, macam tunjukkan. Kita masukkan ni, apa dia ni? Corn. Jagung. Okey, jagung. Lepas tu kita masukkan sayur bayam. Biasa kangkung ataupun bayam. Selalunya Cik Dayang pakai bayam lah. Okey. So, ni Cik Dayang masukkan juga kacang panjang dan juga batang bayam ni lah. Okey. Kalau tak mau bahan ni, tak mau apa-apa yang orang kata kacang ke sayur ke apa, boleh abang lah, boleh ngejah nah. Lepas tu mai tengok ni ayam. Okey. Lepas tu kita bubuh apa dia ni? Limau ni Cik Dayang pokok siap lah. Ui, ni sebab Cik Dayang nak makan. Ui, ampun, masam, manis, pedas. Selep kutip biji dia saat dah. Kutip biji sebab ni Cik Dayang nak makan. Okey. Sat. Apa dia? Tunggu sat tu bang. Dia bukan cheese, dia krim putih. Sambung balik. Saya ikat je lah. Sambung balik. Apa. Okey, so dah bubur limau. Okey, dah pokok limau. Lepas tu kacang tanah. Sebab Cik Dayang tak makan kacang. So Cik tak makan kacang tanah. Dan yang specialnya apa ini adalah sambal belacan Cik Dayang. Okey, sekali lagi Cik tunjuk nak tahu sambal belacan. Jom. Cik Dayang buat apa, tengok cedok kuah panas-panas dia. Jom. Okey, so ni kuah dia apa? Hangat lik-lik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ui, tu. Biasa kita bagi dekat customer 2 lah. 2 sendok macam ni sebab Cik nak makan. Cik nak makan. Okey, jom. Teman Cik nak makan, jom lapar. Jom.